boleh tak tolong pendekkan masa? Dia kata, saya dah tak tahan lah duduk kat sini. Saya tak seronok. InsyaAllah. Saya tak seronok dengan orang Arab, saya tak seronok dengan persekitaran dia, saya tak seronok. Hmm. Macam-macam benda lah yang dia tak seronok. Saya kata itulah ujian dia ketika haji ni. Tak ada benda yang tanpa ujian. Itu juga termasuk dia salah satu daripada ujian. Bahkan kalau boleh dia kata dia tak mau tidur, nak duduk sehari pun cukup dah nak balik. Daripada 4 hari. Kita cakap nanti kita cek tiket. Cek tiket tengah mahal musim haji. Harga business class waktu tu 18,000. Kita cakap 18,000 dia tu. Dia kata please don't talk with me about money lah, dia kata. Temu haji call. Temu Ustaz ni sangkut dekat Madinah. Ustaz pergi tengok kat airport. Dia tak boleh terbang dan dia kena stay duduk kat Madinah. Ustaz dia kata saya dah tak ada duit saya semua dirampas, boleh tak saya nak pinjam duit Ustaz 1,000. Tadi dia kata please don't talk with me about money. Allah jawab bayar cash dekat dia. Pergilah dengan tenang, melangkah dengan tenang. Pergilah sebagai seorang hamba, jangan pergi sebagai seorang bos. Allah boleh uji dengan macam-macam cara. Solusi umrah langkah kau cari. Podcast ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama dengan Ustaz Najib. InsyaAllah hari ni sebelum kita start Ustaz kita nak ulas sikit lah orang kata isu yang sedang diperkatakan sekarang ni. Ada jemaah umrah yang terjun dekat dalam Masjidil Haram tu. Mungkin Ustaz boleh komen sikit apa mungkin apa isu yang boleh kita ni lah bincangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana yassir umurana wa zidna ilman yanfa'una wa ba'd. Baik, Haji Hafizah dan juga sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah. Berbalik pada soalan tadi tentang satu kes yang berlaku baru-baru ini, beberapa hari yang lalu. Baru sangat. Saya ingat saya baru sangat sehari selepas saya balik ke Malaysia. Kebetulan saya pergi umrah. Dan sebelum tu pun disusuli dengan satu soalan daripada seorang jemaah sebelum berlaku kes tu. Kenapa polis ataupun pihak keselamatan di Arab Saudi ni diletakkan kon berdekatan dengan tu. Dia tak penghadang tu Jadi saya jawab ada dua sebab. Sebab yang pertama untuk wheelchair supaya tak langgar orang. Setingkat dua tu. Jadi geng orang-orang yang menggunakan wheelchair ni dia boleh melalui laluan tadi tanpa mengganggu jemaah yang lain ketika tawaf. Terutama jemaah yang berjalan kaki lah. Dan yang kedua, supaya para jemaah tidak terlalu mendekati tempat ataupun tebing dinding yang hampir. Yang dulu paling kita hampir. Boleh sampai ke depan terus Dulu kita boleh sampai ke depan. Dan seingat saya diletakkan dinding paras dada. So kalau orang nak panjat, mesti dia boleh panjat. Kalau tingkat 3 dia letakkan cermin dulunya. Betul. Dia letak, tapi sebelum tu tak ada cermin. Tapi dia letakkan cermin. Sebenarnya apa yang berlaku tu saya tak pasti dari segi pihak keselamatan Masjidil Haram. Tapi kemungkinan mungkin ya, mungkin tidak, rentetan daripada beberapa peristiwa yang pernah berlaku sebelum ni. Di antaranya ada berlaku kes. Sebenarnya yang baru-baru ni bukan kes yang pertama kali. Sebelum ni ada yang dah meninggal dunia. Daripada tingkat 3 dia dah lompat terus jatuh ke bawah dan akhirnya meninggal dunia. Dan terbaru yang baru-baru ni, kabarnya yang baru-baru ni tidak meninggal dunia kan. Itulah menyusahkan orang lah pula. Tapi menyusahkan orang. Menyusahkan orang kerana dia terjun. Dan kita tak pasti apa punca yang menyebabkan dia terjun. Kalau sekadar suka-suka, satu benda yang pelik lah. Suka-suka pada benda yang memudaratkan. Dan yang kedua, kalau sekiranya berhalusinasi di sana, kita rasa kenapa tempat yang sebegitu rupa sepatutnya orang makin dekat dengan Allah, tapi bukan menjadikan kita berhalusinasi ataupun mengikut bisikan-bisikan syaitan. Apa motif ataupun niat kita yang awal? Perlu mungkin dicek balik orang yang pergi tadi. Apa tujuan dia pergi kat sana? Baik. Yang ketiga, mungkin orang ni orang yang kita rasakan dia kecewa di dalam kehidupan. Kecewa dalam kehidupan, jadi nak memilih jalan yang singkat ke syurga dengan anggapan meninggal depan Kaabah. Maksudnya mungkin tempat mulia. Jadi dia rasa mungkin salah faham, dia jahil. Jadi dia ingat kalau meninggal depan Kaabah tu dah dikira meninggal yang mulia. Dia lupa Abu Jahal, Abu Lahab juga datang daripada Mekah. Bahkan
pembesar, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy yang lawan Nabi pun datang daripada Mekah juga. Jadi mereka juga meninggal kat sana. So tidaklah menjadi satu kepastian ataupun keyakinan orang yang mati di Mekah itu pasti mereka akan masuk syurga. Yang pentingnya dilihat bagaimana cara dia mati dan khatimah pengakhiran seseorang. Baik, tapi respon saya untuk benda yang macam ni menunjukkan pada kita betapa penting kita menguruskan emosi, khusus ketika kita berada di tanah haram lah khususnya. Kerana emosi kita ni kadang-kala terumbang-ambing, lebih-lebih lagi bagi orang yang pergi tanpa tujuan dan dia tidak tahu kenapa dia pergi. Dan begitu juga orang yang tak sangka bila dia berada di sana, dia ada ujian-ujian yang tak disangka-sangka. Dan dia ingat kebiasaan kalau berjalan, kita travel ni pasti kita akan seronok. Tapi dia tak sangka yang dia jumpa berlainan daripada apa yang dia sangkakan. Oleh sebab itu, tajuk kita hari ni, Hajah Hafizah, kita nak cerita tentang bagaimana kita nak menguruskan emosi dan tekanan, khusus ketika kita berada di tanah haram lah. So mungkin daripada topik yang kita akan bincang ni, sekurang-kurangnya kita dapat bayangan apa yang sepatutnya dan apa yang tak sepatutnya. Lebih-lebih lagi untuk kita faham, umrah ini bukan hanya ibadat badan, tapi dia juga ibadat yang lain yang perlu kita tahu. Dan so insyaAllah nanti kita akan masuk kepada topik insyaAllah. Memang kena sangat lah tajuk ni, orang terjun tadi tu kan. Dia mungkin ada gangguan emosi. Jadi tajuk apa kita nak bincangkan kali ni dalam podcast kita. Kita tahu umrah ni kalau daripada rumah lagi Ustaz, jemaah dia dah keletihan sangat. Sebab kadang-kadang ada jemaah ni dia sebelum pergi dah buat kenduri. Buat kenduri, excited, tak tidur malam. Tak boleh tidur. Jalan sana, jalan sini. Betul. Lepas tu termimpi-mimpi kan. Dia kali pertama nak sampai kat Mekah, Madinah ni. Jadi kadang-kadang dia kata dah mimpi semayang dalam masjid. Tapi tak tahu betul ke Masjidil Haram ke tidak. Tidak kan? Jadi benda tu macam, kalau saya tengok kadang-kadang saya terjumpa jemaah ni, dia kata makcik baru keluar hospital. Kenapa cik? Tak boleh tidur, darah dah naik, kata dia kan. Jadi saya tengok benda ni mungkin satu tekanan juga bagi mereka, mungkin ada perasaan takut, apa semua kan. Dan kepenatan. Jadi benda ni kita nak tengok berapa besar dia ni mempengaruhi ibadah kita dalam kita nak pergi tanah suci ni. Baik, terima kasih atas soalan. Yang pertama, kita perlu faham, bila kita sebut ibadat umrah ataupun haji, dia bukan hanya sekadar ibadat fizikal, tapi dia juga adalah ibadat roh ataupun jiwa. Baik, manusia ni kita ada dua unsur. Manusia mempunyai dua unsur, satu unsur fizikal, yang kedua unsur jiwa. Dan kedua-duanya perlu diuruskan dengan baik. Kebiasaannya manusia ni kalau unsur fizikal kita penat, kita berehat. Betul. Bukan, itu fizikal. Fizikal kalau sakit kita makan ubat, insya-Allah akan sembuh. Bukan? Okey. Tapi kalau jiwa ni pula bagaimana? Jiwa inilah, sebab itulah kita nak kena bijak di dalam nak menguruskan stres, menguruskan tekanan, menguruskan emosi, kerana jiwa ini juga adalah benda yang kita bawa sekali ketika kita menunaikan umrah. Dan sungguh umrah ini umrah yang saya kira lah lebih menjuruskan kepada jiwa. Kalau seorang tu dia hanya pergi kepada fizikal sahaja ketika umrah, maka kita katakan mungkin di sana dia akan tak ada feel. Umrah ni hanyalah umrah yang kita katakan keras, ataupun umrah yang teknikal sajalah. Teknikal seumpama kita pergi jogging, seumpama kita pergi hiking, macam sukan lah cerita dia. Siap tawaf tujuh. Siap tawaf tujuh, saat itu balik makan nasi unta. Dan selesai. Yang ni lah yang saya kira para mutawif, para jemaah, para travel agent, dia perlu mainkan peranan untuk difahamkan pada jemaah. Sebenarnya ibadat ini adalah ibadat yang mempunyai dua unsur. Unsur fizikal dan juga unsur jiwa. Sebab itu jiwa ini pula Allah jadikan benda yang halus. Jiwa ini tidak dapat dilihat tapi dapat dirasa. Dan jiwa ini pula kesannya bila jiwanya rosak, kesannya pada fizikal. Kesannya mungkin dia akan marah-marah, kesannya mungkin dia akan stres, kesannya mungkin dia akan jadi mendiamkan diri, tak nak bercakap. Kesiannya akhirnya terjun
Terjun masjid lah cerita dia. Itulah. Okey, disebabkan kerana tak tahu bagaimana nak menguruskan jiwa. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang kami ciptakan pada manusia. Allah yang ciptakan jiwa. Kenapa kita tak nak pulangkan kepada yang menciptanya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah memang sengaja mengilhamkan pada jiwa itu dua benda. Yang pertama benda yang tidak baik, dan yang kedua benda yang baik. Bahkan disebut dalam ayat ni dimulakan dengan benda yang tidak baik terlebih dahulu, barulah benda yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan rugi orang yang mengotorkan jiwa. Baik, itu satu. Yang seterusnya, sahabat-sahabat, bila kita sebut tentang umrah, umrah ini, umrah bukan sekadar ibadat fizikal, tapi dia juga ibadat lidah. Baik, lisan. Okey. Dia ada di sana benda-benda yang perlu dituturkan. Ketika tawaf ada zikirnya, ketika sa'i ada zikirnya. Bahkan kemuncak daripada ibadat itu adalah zikrullah, zikir untuk ingat Allah. Sebab tu kalau kita buka ayat-ayat yang berkaitan tentang haji, nescaya kita akan dapati kemuncak haji itu adalah berapa banyak seseorang itu mengingati Allah. Berapa banyak seorang itu mengingati Allah. Sebab itu setiap tempat ketika mana mereka mengerjakan ibadat haji ataupun umrah, maka niscaya di sana ada zikirnya. Contoh ketika mana kita tawaf, ketika kita sa'i, kita ingat ayat Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa, Marwah itu di antara syiar Allah. Syiar ni apa dia? Tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kita sebut kebesaran Allah, menunjukkan Allah nak suruh kita banyak berzikir, menyebut tentang Allah. Tapi kalau kita pergi kat sana, kita masih otak kita teringat benda-benda silam, teringat kenangan-kenangan lampau, mengingati benda-benda yang negatif. Lebih-lebih lagi pula, mulutnya pula tidak banyak bercakap benda yang baik, bahkan banyak bercakap benda yang tidak baik. Maka itulah kesannya. Kesannya pada jiwa, kesannya pada fizikal, yang akhirnya menjuruskan kepada melakukan perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan. Dan inilah di antara benda-benda yang patut diambil kira. Baik, disebabkan itu, kita perlu, kebetulan kita sekarang ni berada pada musim Isra' dan Mi'raj. Baik, ada satu topik yang menarik kami pernah bawa berkaitan tentang Isra' dan Mi'raj ini. Kerana ketika berlaku Isra' dan Mi'raj, dan sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj ini, Nabi SAW berada pada emosi yang paling rendah. Paling rendah ni kenapa? Antaranya menunjukkan Mekah itu bukan nak katakan kalau siapa pergi Mekah dia semestinya jadi tenang. Belum pasti. Tak semestinya. Dan tidak boleh juga kita katakan siapa yang pergi Mekah dia akan jadi bahagia. Sedangkan betul. Banyak je ujian. Dia akan banyak macam-macam ujian dekat sana. Kat situ lah terjadi. Kat situ lah. Tak pernah berlaku dekat tanah air, tiba-tiba pergi berlaku dekat sana. Sebab tu kita katakan Mekah tidak menjanjikan pada kita kebahagiaan. Mekah tidak menjanjikan pada kita ketenangan. Tapi Mekah tempat untuk mencari dua benda itu kita boleh dapat. Tapi kalau kita tak tahu macam mana cara kita nak mencapai benda tersebut, ataupun kita sendiri salah makan ubat, macam orang yang kita salah ada ubat ni. salah diagnose, salah ubat, salah penyakit, salah diagnose, itulah kesan dia. Sebab tu bila kita tengok Nabi SAW sendiri pun sedih ketika berada di Mekah. Kebetulan tadi kami baca ayat 33 surah Al-An'am waktu tadabbur, kuliah tadabbur pagi tadi, juga menceritakan qad na'lam. Allah kata qad na'lam, kami tahu wahai Muhammad, la yahzunuka. Kami tahu sesungguhnya engkau telah berasa sedih dan duka cita. Allah tahu Nabi sedih dan duka cita. Bila ni? Ketika Nabi kat Mekah. Baik. Kemudian Nabi SAW, Allah turunkan surah yang lain, surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami lapangkan dada engkau wahai Muhammad? Lapang dada, sempit dada tu tanda kaitan dengan jiwa. Lapang dada, sempit dada. So menunjukkan di Mekah boleh dilapangkan dada, boleh disempitkan dada. Baik. Kemudian begitu juga Nabi SAW pernah dituduh, pernah diejek dengan abtar. Abtar ni orang yang mandul, tidak ada anak. Tidak ada anak, sehingga Allah turunkan surah apa namanya, surah An-Nasr. Bukan surah satu lagi, surah apa, surah Al-Abtar tu, surah ada yang terakhir perkataan Al-Abtar tu, surah-surah pendek yang terakhir ni, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bukan, satu lagi,
Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Okey, baik. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya kamu Muhammad bukanlah seorang lelaki yang mandul. Okey, baik. Kerana Nabi diejek. So Nabi sedih tak? Nabi sedih. Baik, kemudian Nabi SAW. Ustaz, kenapa Nabi diejek mandul sedangkan Nabi kan ada anak dengan Okey, dia diejek. Maksudnya anak-anaknya tu semua tak ada anak lelaki yang mewarisi. Jadi yang ada anak perempuan, anak lelaki dia semua meninggal. Jadi orang kata ada anak lelaki meninggal mati, ada anak lelaki mati. Jadi kau tak ada pewaris lah, sebab orang Arab ni dia memerlukan waris daripada pewaris yang lelaki. Jadi bila tak ada anak lelaki tu, orang tu dikira gagal lah. Gagal. Sebab tu dia orang tak suka dapat anak perempuan, dia orang lebih suka dapat anak lelaki. Okey, tu antaranya. So dia orang ejek lah. Okey, ejekkan. Dan Nabi SAW juga berhadapan dengan situasi sedih. Baru-baru ni ada orang, di awal-awal lagi dia cakap, kata Ustaz, saya pergi ni ada tujuan. Tujuan apa? Tujuannya saya kebetulan anak baru meninggal, so saya dalam keadaan kesedihan, mudah-mudahan umrahnya jadi pengubat kesedihan saya. Baik. So maknanya menunjukkan ada orang pergi ke sana, dia mencari sesuatu benda untuk jiwa. Sebab tu saya katakan umrah adalah ibadat jiwa. Ya, umrah ibadat fizikal, tapi fizikalnya berbanding dengan jiwa, jiwa itu yang lebih penting. Lebih besar. Perlu diuruskan. Baik. So Nabi SAW ni dia sedih. Bila Nabi sedih yang pertama, sedih kematian bapa saudara yang protect dia, dakwah dia. Sedih yang kedua, sedih kematian isterinya pula. Sayyidatina Khadijah meninggal. Tahun tu dinamakan tahun apa? Tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Bila disebutkan tahun itu pun dinamakan dengan tahun kesedihan, menunjukkan Nabi bersedih. Dan tempat dia bersedih itu adalah di Mekah. So Mekah adalah tempat yang orang akan mungkin menitiskan, menumpahkan air mata, itu biasa. Tapi bagaimana dia nak menguruskan kesedihan dia? Itu topik yang kita nak bincangkan. Next. Kemudian selepas Nabi sedih, Nabi pergi, orang Mekah tak nak terima dakwah Nabi. Sedih. Kemudian Nabi pergi berdakwah ke Taif, kena halau, kena lontar dengan batu, berdarah. Nabi sedih. Dan bukti kesedihan Nabi ini digambarkan di dalam doa yang Nabi SAW panjatkan. Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku nak mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku. Betapa lemah. So, manusia kita semua adalah lemah. Allah kata antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Manusia, kamu semua lemah. Kamu fakir. Fakir ni berhajat pada Tuhan. Allah kaya. Jadi kalau kita dah tahu, sebab tu pergi semalam kita sebut, pergilah dengan jiwa seorang hamba. Bila pergi dengan jiwa seorang hamba, kita tahu kita pergi tu kita mencari Tuhan. Kita mencari Allah. Kita mencari kekuatan daripada Allah. Bukan menunjukkan kita kuat, tapi kita mencari, kita tahu kita lemah, kita mencari kekuatan pada Allah. Dan sebab itu Allah menyebut dalam Al-Quran, Allah kata ammay yujibul mustar idza da'ah. Siapa yang menjawab ketika kamu amat-amat memerlukan? Sebab tu kita katakan carilah Tuhan ketika berada di sana. Ya, kamu lupa pada Allah waktu di tanah air. Kamu tinggalkan Allah ketika di tanah air. Maka itulah peluang ketika kamu berada di sana, Kaabah sebiji dekat depan. Untuk kita merasakan kita ni lebih dekat dengan Allah. Tu pun tak juga. Semayang kat belakang-belakang tiang jauh-jauh. Tak nak tengok Kaabah. Orang Malaysia tu satu tabiat. Pergi ke masjid. Asal boleh je. Asal boleh je. Duduk kat mana? Tingkat-tiga. Duduk kat mana? Duduk kat belakang sekali, tingkat bawah sekali. Dapat tengok Kaabah? Tak dapat. Tawaf sunat pun tak juga. Maka kita tak feel tadi tu, ambillah feel dengan cara kita duduk, pandang Kaabah. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Sebab kita nak rasa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda tu perlu dipupuk dan perlu difahami. So, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku mengadu pada engkau betapa lemahnya aku. Nabi sendiri berdoa. Bila ketika dia lemah, dia berdoa. Kita duduk dekat Mekah kot. Kenapa tak nak gunakan power doa ni sehingga Allah bertanya, siapa yang menjawab ketika engkau perlukan Tuhan? Siapa yang menjawab ketika engkau mengeluh? Kemudian engkau berdoa pada kami. Siapa juga wayakshifu su', yang menghilangkan kesulitan engkau yang sebelum-sebelum ini. Wa yaj'aluhu khulafa'al ard. Siapa juga yang menjadikan engkau masih lagi hidup, dapat hidup sampai ke hari ini? Siapa yang Allah tanya kita ni? Ilahum ma'allah, adakah Tuhan selain daripada kami? Qalilan ma tadhakkarun. Allah kata sikit sangat orang yang ingat. Kalau dah engkau pergi kat depan Kaabah pun kau tak ingat Tuhan, apa lagi yang kita boleh harapkan?
Apa lagi yang kita boleh harapkan? Kalau kau duduk dekat Jasin, kau duduk kat Melaka, kau duduk kat KL, kat Kedah, kat Penang, kau tak ingat Tuhan, Dah sibuk okeylah. macam-macam. Ada kau sebab kau sibuk dengan dunia kau. Tapi kalau kau pergi kat sana pun kau masih lagi sibuk, apa lagi yang boleh diharapkan? Maka tak pelik dan tak mustahil orang boleh bergaduh, orang boleh jadi stres, orang boleh jadi seorang yang pemarah, orang jadi seorang yang pembengis. Tak pernah pukul orang pergi kat sana pukul orang, tak pernah tolak orang pergi kat sana tolak orang. Maki orang. Kita kata maki orang, keluarkan perkataan yang tak baik. Kita kata apa ni? So menunjukkan ada something wrong yang patut dibaiki khusus pada para jemaah umrah lah ketika pergi dekat sana. Sebab tu saya selalu sebut pada para jemaah haji dan umrah, syarat untuk mendapat haji yang mabrur ataupun umrah yang makbulah, syaratnya cukup 3 ini. La rafasa wala fusuqa wala jidala Ayat fil Quran hajj. tu Ustaz. Ya, ayat Quran. La rafasa, tidak ada perbuatan maksiat dosa. La rafasa, tidak ada perkataan-perkataan yang berkaitan perkataan lucah yang disebutkan ataupun yang berkaitan tentang seksual. Wala fusuq, tidak ada perbuatan dosa. Wala jidal, tak suka bertengkar, bercakap benda-benda yang tidak elok. Ketika bahasa mudahnya zip mulut. Okey, zip mulut. Jaga awas pertuturan kita, kerana pertuturan yang keluar daripada mulut cerminan apa yang ada kat dalam kat dalam hati. Sebab tu kita katakan kat sana tu di sana tempat bagi kita menguruskan emosi lah. Dan sepatutnya kita dapat emosi yang paling terbaik khusus ketika kita berada dekat sana. Baik, itu antaranya lah. Okey Ustaz. Ni sebab yang nonton ni ramai yang kali pertama baru nak pergi, tengah suspend kan. Lepas tu ataupun yang mungkin dah pernah pergi tapi nak tambah baik. Jadi kalau biasa, kalau jemaah lah, kalau datang jumpa kita pun, tanyanya persiapan yang lebih kepada persiapan fizikal. Baju berapa helai nak bawa kan. Kalau ni sakit, ubat apa nak bawa. Lebih kepada macam tu. Jadi kita dah tahu tadi, Ustaz kata umrah ni dia bukan fizikal sahaja tetapi dengan jiwanya, dengan lisannya kan. Jadi apa persiapan jemaah sebelum nak terbang ni? Okey, bagus. Baik, terima kasih pada soalan yang bagus ni. Okey, apa persiapan? Kerana kita kadang-kadang persiapan kita lebih kepada persiapan makanan, sambal bilis lah, bawa macam-macam tak habis pun lepas tu. Dah kali tak makan pun macam-macam lah, sambal goreng lah kita bawa. Kemudian ada yang bawa pelbagai, tapi tak dinafikan keperluan benda-benda yang macam tu pun ada waktu yang diperlukan. Okey, ada yang sediakan pakaian-pakaian yang khusus. Sebab tu kalau dalam ayat tentang haji ni, salah satu ayat yang paling menarik. Allah kata fatazawwadu, berbekallah kalian. Fa inna khairadz taqwa, sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Bawalah bekal. Allah kata, tapi sebaik-baik bekalan tu adalah bekalan takwa. Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa tu ni, duduk kat sini takwa tu. Takwa benda yang berada dekat hati. Bagaimana menguruskan hati dan bagaimana hati kita dibawa. Itu bekalan yang paling terbaik. Tapi kita tak nafikan, ada kaitan juga bekalan-bekalan yang lain pun. Contoh, dah tahu dah Madinah tu sejuk. Engkau bawa pula pakai baju Melayu. Dah tak kena pula. Jadi pergi semayang masjid pula, keluar lambat. Duduk pula dekat luar masjid. Menggigil. Kalau dah menggigil macam tu, solat pun dah tak khusyuk. Ibadat pun tak khusyuk. Samalah juga ketika berada di dalam Masjidil Haram. Kita bawa Al-Quran tapi tak bawa Al-Quran terjemahan. Jadi bila kita baca Al-Quran dia tak ada feel. Kita baca doa tapi doa yang kita sendiri tak faham. Kemudiannya pula kita tidak buat persiapan dari segi ilmu, antaranya juga persiapan. Kalau doa tu doa apa kita tak aturkan bagi cantik. Last kali Rabbana Atina je lah. Okey lah, at least dia baca juga Rabbana Atina. Sehingga kan ada orang yang dia tak tahu apa yang dia nak baca ketika kat sana. Saya kata kalau tak tahu sangat nak baca apa, sebut je lah, wahai batu belah batu bertangkuk, kau telan je lah aku. Teruk sangat. Kalau dah sampai kau tak tahu nak doa apa, kau duduk depan Kaabah kot, kau minta, tak nak minta syurga. Baru tu kata, oh betul juga Ustaz. Tak takut neraka? Takut. Habis tu mintalah Allah jauhkan kau daripada neraka. Kau tak ada anak bini? Ada. Mintalah kemaslahatan, kebaikan anak isteri. Tak ada anak-anak yang masih belajar? Ada. Mintalah kejayaan anak-anak. Okey, baik. Kau tak ada masalah dalam hidup? Ada. Mintalah Allah selesaikan masalah kau. Boleh tak terfikir kenapa tak boleh terfikir? Kenapa tak boleh terfikir? Sebab tu sibuk nak minta doa, ustaz sampai doa pula. Sampai nak minta ustaz, semua nak sub dekat ustaz. Dah dekat Malaysia dah sub dekat ustaz dah. Takkan nak suruh mutawif. Sebab tu saya tak berapa berkenan bila jemaah didoakan oleh mutawif, seumpama jemaah haji Indonesia.
didoakan, dibaca dengan kuat. Saya pun tak pernah Sebab tu. mengganggu orang yang lain, mengganggu. Yang kedua, Tak boleh kita sendiri fokus tak kita. faham. Sebab tu saya kata biarlah kita baca perlahan-lahan, Allah tetap mendengar apa yang kita doakan. So, itu persiapan. Juga di sana satu kes pernah berlaku. Seorang perempuan ni, dia pergi Mekah 3 kali. Yang kali ketiga tu dia pergi dengan saya. Kemudian waktu jemaah naik pergi ke Jabal Rahmah, jadi saya pun beritahu ke jemaah 30 minit saya pergilah nak ambil gambar ke. Sekejap lagi datang balik kat sini. Saya tunggu. Jadi dia ni tak pergi. Bila dia tak pergi, saya pun pergilah sembang. Akak tak naik kak? Dia kata dah 3 kali dah datang ustaz. Dah naik dah sebelum ni. Oh okey. Lepas tu dia pun dia kata ustaz lalang ustaz dah ada, saya nak tanya soalan lah. Tanyalah. Dia kata soalannya, dia kata akak dah datang 3 kali tapi tak dapat buat umrah lagi. 3 kali datang tak boleh buat umrah lagi. Kenapa akak? Dia kata period. Oh period. Kemudian buat macam mana? Dia kata saya dah makan ubat. Pun tak berjaya. Okey, dia kata tapi jadi juga datang juga period. Baik. Dia kata minta maaf lah kak. Sebab tu saya selalu tegur kat jemaah, saya kata ramai orang dia rasa dia boleh handle semua benda. Tapi dia lupa kepada Allah. Jadi maksudnya dia boleh handle semua benda tu, dia konon-kononnya apa saja tak ada masalah, dia boleh buat lah. Tapi dia lupa berdoa pada Allah. Walaupun kita tahu period kita waktu sekian-sekian, tapi kenapa sebelum nak pergi umrah tu berdoa lah, ya Allah kau lancarkan perjalanan aku, kau mudahkan perjalanan aku, ya Allah aku takut nanti aku pergi kat sana datang period, ya Allah kau hindarkan aku daripada period, kau tahanlah period aku, ya Allah aku nak beribadat padamu, ya Allah. Minta. Tapi duduk asyik duduk makan ubat, tapi dekat Allah tak nak berdoa. Sebab tu kita katakan semua ni adalah persiapan yang patut dibuat oleh seseorang. Dan sebab tu saya sebut antara persiapan yang terbaik itu persiapan dari segi dalaman kita sendirilah. Kita tahu di sana tempat paling banyak ujian. So macam mana cara untuk kita nak menangani benda tersebut. Sebab tu saya kata jaga mulut, jaga mata, apa yang dilihat, apa yang didengar. Di sana tempat yang Allah boleh bayar cash. Walaupun benda yang hanya disebut dalam hati. So benda-benda macam ni perlu didedahkan. Saya ingat saya berlaku dekat saya sendiri. Mulut yang celupa. Bawa jemaah waktu tu, kasut kita boleh letak kat mana-mana tempat. Sembunyilah kat mana-mana tempat. Keluar ambil balik. Letak dalam plastik. Waktu tu tahun lama dah 10 tahun, belas tahun yang lepas. Ya, banyak rak. Jadi jemaah datang mengadu. Dia kata ustaz kasut hilang. Saya kata lepas ni kali yang seterusnya ni kita masuk masjid bagi saya yang simpan. Saya kata apa kasut pun tak kerti jaga korang. Sekali saya ambil kasut dia orang letak dalam satu plastik semua. Kali dengan kasut saya, kali dengan kasut-kasut dia orang hilang. Tu dia kata. Sebab tu kat sana kadang Allah uji kita pada apa yang kita tuturkan. Termasuklah juga dengan satu orang jemaah. Dia dapat bilik. Tapi bilik tu dia tak berkenan. Jadi seboleh-bolehnya dia tak puas hati, dia mengamuk, dia marah, dia nak juga tukar bilik. Kita kata tak lama dah sekejap saja, tak berbaloi nak ambil bilik tu dengan kena tambah kos bayaran yang mahal. Tak kira nak juga. Kemudian apa berlaku dekat dia? Akhirnya dia keluar daripada toilet tu, ada tuala depan pintu toilet, dia terpijak lincin, jatuh patah paha. Lepas patah paha tu dia kata minta maaf lah ustaz, mungkin mulut saya celupa. Dia kata nampak kadang Allah bayar cash. Sebab tu ni persiapan-persiapan yang macam tu antaranya kita kena tahu. Sebab tu minta dihindarkan, jaga pertuturan apa semua. Okey, antaranya lagi pula pernah berlaku satu orang jemaah yang terlebih caring. Bahaya juga kena ain. Ain ni maksudnya orang tengok menyampah. Sebab tu depan orang tak payah duduk kering-kering sangat, duduk daring-daring dengan walaupun husband and wife. Kita pergi ingat kita nak beribadat bukan honeymoon. Tapi ni nak tunjuk pula honeymoonnya. Pergi kat sana duduk yang. Kita duduk dengar ni, ya Allah menanah telinga kita ni. Kita pula tak pernah yang. Depan orang kot. Jadi apa berlaku? Dia berlakulah ain lah. Ain ni maksudnya orang tengok, orang dengar, jadi orang menyampah. Bila orang menyampah ni ada benda-benda yang tak elok. Sebab tu ain ni maksudnya dengki orang pada seseorang disebabkan dia terlalu show off. Okey. Wallahu alam, sampaikan kami kata tak tahulah dia orang ni. Tengok daripada airport lagi. Sampai kat sana qadarullah tiba-tiba bergaduh. Bergaduh yang amat dahsyat ni, maki hamun apa semua, suruh cerai. Si isteri minta suami dia ceraikan aku.
Jadi suami pula waktu tu dah hilang sabar. Apa dia buat? Dia kata aku ceraikan engkau talak 1000. Puas hati. Astagfirullah. Talak 1000 terus dia bagi. Masya Tu nampak. Tu kat mana tu? Berlaku Takutnya. di Mekah. Berlaku di Mekah. Patutnya orang yang pergi kat sana menjadi orang yang paling sabar. Bukan? Tapi bila pergi kat sana, tiba-tiba hilang sabar. Sebab tu saya katakan ujian. Ujiannya tak lama. Orang yang pergi buat haji, dia duduk lama kat sana, dia tahulah. Waktu ketika haji tu macam-macam. Tapi bila habis haji, seolah-olah macam dia tak ada Tak ada apa. apa, Samalah juga Puncak waktu tu, kita kat Mekah. Macam-macam berlaku. Tapi bila pergi ke Madinah, elok balik pula jadinya. Sebab tu kita kata sebenarnya itu semua adalah ujian. Ujian yang Allah nak bagi dekat seseorang. So persiapan, kena adalah persiapannya. Fizikal, cara fizikal. Saya kira saya tak perlu ceritakan lah apa yang tuan-tuan nak kena buat. Tapi yang persiapan dalaman tu sendiri. Persiapan dalaman tu, jadilah orang yang sabar. Kerana di sana tempat ujian. Dan kita tak tahu bagaimana Allah nak uji seseorang. Sebab tu di sana diangkat nama-nama. Antaranya Nabi Ibrahim, orang yang paling besar diuji. Antaranya juga cerita Siti Hajar, juga orang yang diuji. Begitu juga cerita Adam dengan Hawa, orang yang juga diuji. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So watak-watak ni perlu kita faham. Muka buminya pula. Muka buminya yang bukit-bukit yang berbatu tanpa tumbuhan. Maka daripada batu tu pun kita dah nampak macam mana orangnya. Sebab seumpama ada orang pergi memancing dekat Sungai Gombak KL. Jadi Sungai Gombak ni penuh dengan sampah sarap. Jadi dapat ikan. Bila dia orang kata dapat ikan tu, ikan Sungai Gombak berbeza dengan ikan yang sama di sungai yang lain. Kulitnya lebih tebal. Dia orang tanya kenapa? Dia orang kata kulitnya lebih tebal sebab kat situ kotorannya lebih banyak, maka kulitnya jadi lebih tebal sebab nak protect diri. Samalah juga dengan kita, persekitaran tu dia akan membentuk diri kita. Yalah kalau saya ni tak pernah bergaduh dengan orang. Dan memang tak nak bergaduh pun lah. Tapi kadang Allah nak bagi uji tu. Satu hari ni pergi tawaf. Pusingan pertama, pusingan kedua orang bersesak-sesak. Ada Pakistan, dia pergi kucup Hajar Aswad ni. Dia keluar daripada situ tu, dia berlawan arus. Dia langgar saya. Langgar yang kuat ni. Sakit. Jadi kita Ustaz pula kecil. kita pula kecil kurus Orang Melayu ni dia pantang sentuh bau. Macam kau nak ajak aku bertumbuk lah macam tu lah. Kebetulan pula lepas dia dah kena bau saya, kain ihram dia tu tersangkut dekat leher saya. Saya tengah tawaf, saya jadi geram, saya pegang kain ihram dia, saya sentap kain tu dengan kuat. Saya toleh ke belakang tengok dia, bila tengok tu saya terpusing menghadap ke Kaabah. Baru saya teringat aku tengah tawaf. Tengah tawaf. Baik, maka itu di antara yang boleh berlaku pada seorang. Dan akhir sekali kita istighfar, astagfirullah. Itu yang maksud yang kena buat tu. Mungkin boleh berlaku pada kita, tiba-tiba datang, cepat-cepat ingat Allah. Ya Allah, aku tengah ibadat. Ya Allah, aku tengah ibadat. Ya Allah. Sebab itulah dalam umrah, dalam haji ada ihram, ada pantang larang dia. Ada pantang larang dia. Sebenarnya pantang larang tu, apa tujuan pantang larang? Pantang larang itulah ujian untuk kita. Allah nak uji lulus atau tak lulus. Lulus ataupun Sentiasa tak lulus. Sentiasa kena ingat. So pantang larang tu bukan saja-saja. Pantang larang tu nak jadikan kita orang yang berdisiplin. So sepatutnya kita pergi dekat sana, kita jadi orang yang paling berdisiplin. Tapi yang jadi sebaliknya, dan inilah yang patutnya kita kena kaji balik lah. So itu di antara benda-benda yang patut dipersiapkan lah kepada setiap orang yang nak jadi para tetamu Allah. Lebih-lebih lagi yang kali pertama ni, kena tenang-tenang, cool. Ingat, kita nak cari ketenangan, kita terlebih dahulu kena tenang. Baik. Saya ingat tahu yang bila Ustaz cerita bercerai-berai tu kan. Saya ingat dah lama lah benda ni berlaku kan. Kawan saya dia pergi haji dengan mak ayah dia. Lepas tu bila dia balik, tiba-tiba dia tanya saya ada rumah masa tu kat Melaka, tapi saya dah pindah ke KL masa tu. Jadi dia tanya rumah kat Melaka tu kosong tak? Saya kata kosong, kenapa? Dia kata saya nak dudukkan mak saya kat situ. Kenapa? Saya kata kan. Rupanya balik daripada haji mak bapak dia bercerai. Sebab bila pergi haji tu macam Ustaz cerita lah, benda yang tak pernah berlaku tapi dekat sana Allah uji. Ungkitlah hubungan suami isteri ni apa, rumah tangganya semua kan. Anak dia macam terkejut. Sayang. Saya sedih sebab saya kenal family dia kan. Betul. Jadi memang bila saya pergi haji pun kita pun selalu dengar orang suami isteri bertengkar tepi-tepi kemah tu kan. Memang
ujian hati ni Betul, banyak ujian sangat. hati. Betul, ujian semua. Kena Betul. jadi orang yang betul-betul penyabar. Baik suami, baik isteri, baik lelaki, baik perempuan, Ya. baik orang muda, Kena baik orang sentiasa tua. cepat-cepat Semua beringat Ustaz. kena beringat. Kita berada kat tempat yang mustajab doa. Kenapalah kita tak doa yang baik-baik. Itulah sebenarnya umrah dan haji ini juga adalah ujian lah. Ujian fizikal, ujian rohani, ujian jasmani. Kita ujian juga jiwa kita. Sebab tu bila kita cerita kenapa orang jadi Kenapa orang macam cepat jadi marah, macam tu. cepat-cepat Yang macam pertama, umrah ni dia bukan hanya sekadar ibadat fizikal, dia juga ibadat hati. Satu, kita faham. Kemudian perubahan tempat lah. Antaranya perubahan tempat, cuaca, jadual yang padat. Biasa kita pergi masjid mungkin sehari sekali. Tiba-tiba ni tiap-tiap waktu. Pergi pula macam nak kena rushing pula bukan? Bertolak-tolak, bersesak-sesak. Kemudian kita pula korang tidur pukul 3 dah bangun. Okey, kalau tak bangun tengok kawan-kawan sebilik dah bangun, takkan tak bangun. Ada segan pula. Okey, baik. Kemudian mungkin kerinduan keluarga, ada yang pergi suami, isteri tak bawa, ada yang isteri pergi suami tak bawa, ada yang pergi tinggal anak-anak. Haji lagi lama. Okey, haji kan. Okey, itu semua kerinduan pada keluarga, kesesakan, semuanya boleh menekan jiwa lah. Itu di antara unsur-unsur. Dan sebab itulah Allah tengok sepatutnya kita pegang apa yang Allah sebut. Kita tahu kita ada masalah. Kita tahu kita lemah. Kita tahu kita mungkin ada penyakit. Kita tahu kita mungkin ada kekurangan dan kelemahan. Dah tahu dah kita lemah. Kenapa tak meminta kepada Allah? Baik, Allah sebut dalam Al-Quran, saya kira ayat ni ayat yang amat masyhur. Wasta'inu bis sabri was-salah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan solat. Sabar, solat. Sabar, solat. Maka makin terasa hati terusik, lagi banyak pergi masjid, lagi banyak pergi masjid, lagi banyak tawaf, lagi banyak doa, lagi banyak mengadu pada Allah. Saya yakin insya-Allah kalau dia buat 5 hari dia duduk dekat Mekah tu memadai bagi dia. Baik, ada satu kes, saya ceritakan satu kes orang yang benci. Sebab tu jangan sampai kita timbul perasaan benci Mekah dan Madinah. Oh, ada ya? Ya, bila dia dah tertekan, dia rasa ada stres lah duduk kat situ, tak best, tak pergi seronok. lagi lah, tak nak pergi lagi. Siapa yang ada rasa macam tu, tak tahulah, pelik. Tapi boleh berlaku. Satu kes orang hamba Allah ni, orang kaya, Datuk Seri. Jadi dia pergi haji dengan kami. Haji dia pun haji yang mahal, 200,000 lebih. Dan dia duduk hotel yang mewah, perbelanjaannya banyak. Kemudiannya pula semuanya smooth. Dekat Mekah dia duduk beberapa belas hari, kemudian bakinya 4 hari dekat Madinah. Jadi dia dah stres duduk kat Mekah. First time dia pergi haji dan tanpa sebelum tu tak pernah pergi umrah pun. Kali pertama. Ini kali pertama lah ni. Kali pertama dapat terus. Tapi alhamdulillah isteri dia tu isteri yang baik. Tapi hak suami ni. Jadi bila dia pergi tu, bila sampai dekat Madinah tu dia kata, boleh tak tolong pendekkan masa. Dia kata, saya dah tak tahan lah duduk kat sini. Saya tak seronok. Saya tak seronok dengan orang Arab. Saya tak seronok dengan persekitaran dia. Saya tak seronok. Macam-macam benda lah yang dia tak seronok. Saya kata, haji. Saya kata, orang datang kat sini semua seronok. Haji tak seronok ni. Saya pelik ni pasal apa haji tak seronok. Dia kaitkan lah, dia bagi reason Arab. Perangai Arab lah begitu begini. Saya kata, itulah ujian dia ketika haji ni. Tak ada benda yang tanpa ujian. Itu juga termasuk dia salah satu daripada ujian. Nak tingkatkan iman pun. Dia kata tak apalah, dia kata dia nak balik cepat juga. Bahkan kalau boleh dia kata dia tak mau tidur, nak duduk sehari pun cukup dah nak balik. Daripada 4 hari. Saya cakap nanti kita cek tiket. Tiket tengah mahal musim haji. Business class dia nak, harga business class waktu tu 18,000. Masya Allah. Bergada-gada. Kita cakap 18,000 Datuk. Dia kata please don't talk with me about money lah, dia kata. Kemain lagi. Jangan cerita lah pasal duit dengan aku lah. Dia kata aku boleh bayar lah. Saya kata okey, tak apa. Kita beli tiket. Dia balik. Saya pergi hantar dia dekat airport Madinah. Waktu saya pergi hantar tu, kita pun bye-bye semua. Duduk sekejap, saya pun balik ke hotel. Ada orang call, Ustaz, jemaah Ustaz tabung haji call. Jemaah Ustaz ni sangkut dekat Madinah. Ustaz pergi tengok kat airport. Ya ke? Saya pun pergi. Rupanya sungguh dia kena tahan. Dia kena tahan sebab dia tak declare. Tak declare dia punya. Dia beli barang emas bernilai 60,000. Oh, masa pergi haji tu? Masa pergi haji. Dia beli emas. Kemudian dia bawa cash money 80,000 rial. La ilaha illallah. Dalam beg dia. So dia tak declare. Dia kena tahan. Bila kena tahan, dia rampas semua barang-barang dia.
Dia rampas semua barang-barang dan dia kena bayar balik pula dekat kerajaan 25% daripada jumlah nilai tu. Tapi flight dia tak boleh terbang dan dia kena stay duduk kat Madinah. Isteri dia bagus Ustaz, mungkin pengajaran untuk kami, suami dia pun diam. Last kali pun dia buat, dia datang kat Ustaz, dia kata saya dah tak ada duit saya semua dia rampas, boleh tak saya nak pinjam duit Ustaz 1,000. Tadi dia kata please don't talk with me about money. Allah jawab bayar cash dekat dia. Sebab tu kita kata jangan buat apa, kita katakan pergilah dengan tenang, melangkah dengan tenang, pergilah sebagai seorang hamba, jangan pergi sebagai seorang bos. Kerana kat sana tu tempat yang Allah boleh uji dengan macam-macam cara. Dengan macam-macam cara, tak semestinya dengan kesesakan. Kadang-kadang Allah uji seorang dengan makanan. Kami seingat saya ada orang, ya Allah, sebab tu ada orang ni dia tak puas hati dekat makanan tu. Dia kata makanan tu manis ke masin. Macam tu lah. Lepas pada tu, sampai ke satu tahap tu dia dah tak boleh lagi makan benda yang manis dan masin dah sampai balik ke Malaysia. So kita katakan sekejap je Allah balas. Sebab tu kita katakan ni semua asbab yang menjadikan tekanan jiwa kan yang boleh berlaku. Sebab tu Allah kata wasta'inu, pohon pada Allah bisabri, dengan sabar dan juga solat. Patutnya kat sana bila kita banyak, kita disebut sabar, solat. Sabar, solat. Sabar, solat. Okay, menariknya dalam ayat ni Allah sebut sabar dulu baru solat. Faham tak? Maksudnya kesabaran tu patutnya solat dan sabar. Tapi tak, Allah kata sabar dan solat. So menunjukkan tindakan sabar tu perlu ada terlebih dahulu. Sebelum kau dah buat ibadat, sabar dulu kena ada. Itu menunjukkan pentingnya benda ni. Baik. Okay, itu di antaranya lah. Di antaranya. Baik, mungkin sebagai salah satu saranan kita boleh buat bagi orang terutama yang first time pergi, dia kena ubah mindset ibadat. Macam mana cara dia nak ubah mindset ibadat ni? Dia kena ingat setiap kepenatan di sana ada nilai. Jangan duk ingat penat itu adalah penat. Masalahnya kita duk cakap mulut penat, panas, letih, naik bas jauh Madinah, Mekah, Madinah lah, tak best lah pula, tak sedap lah, macam-macam lah, hotel sempit. Baik, so ingat penat itu penat yang ada nilai, tak sama macam penat engkau kat Malaysia. Penat kat sana penat yang ada nilai. Maka kita boleh bacakan satu hadis bagaimana Nabi nak didik para sahabat. Nabi kata ma yusibul muslim, tidak ada satu musibah. Musibah ni kesusahan yang menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin. Antara musibah itu adalah kepayahan dan kesusahan. Bukankah kita akan jumpa benda ini ketika kat Mekah? Kepayahan dan kesusahan. Illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan Allah jadikan penebus bagi dosa dia. So ingat, tak kira lah kau dapat mutawif hak jenis tak ada senyum langsung. Itu pun jadi masalah. Macam mana? Kau sabar je lah. Okay, kau sabar je lah. Mungkin kau dapat teman sebilik. Saya pernah dapat teman sebilik tu, dia minat burung. Tiap hari dia cerita pasal burung. Dia cerita pasal burung dia, burung ni, ya Allah, kita kata ada kalau kita dapat teman sebilik tu jenis yang buka jenis suka aircon, kita pula jenis tak tahan sejuk. Ya Allah. Dia boleh berkembang, kita dah pakai baju 800 ni. Ya Allah, ada pula jenis orang hak jenis bila masuk ke toilet tu jenis tak pandai nak jaga kebersihan, bersepah najis kat dalam toilet. Kita kata, so ingat, itu juga sabar, kepayahan, kesusahan, sabar. Di sebalik sabar itu adanya satu ganjaran pahala yang amat besar. Ini hadis yang sahih daripada Sahih Bukhari. So bila kita penat bukan tanda kita gagal, umrah kita gagal. So kena faham benda tu. Sebab ramai orang yang dia duk anggap bila penat itu tanda gagal. Bila dia penat, dia dah jadi kurang ibadah, dia rasa gagal. Dia rasa gagal dan dia letakkan pula kegagalan tu pada travel agent. Dia kata travel agent tu tak bagus lah. Sedangkan nak buat macam mana? Manalah kami boleh buat bagi kau jadi kuat. Kalaulah ada ubat makjun kuat, kalau kita dah bagi dah kat jemaah kita, bagi dia makan supaya dia jadi kuat. So kalau kau dah penat, betul saya ingat saya hilang mood. Ada bawa jemaah. Kita dah cerita dah package kita ni ada berjalan ke sana ke sini ke banyak travel, banyak tempat kita nak pergi. Jadi kita sampai kita akan bawa daripada airport, terus kita akan pergi ke Badar. Di Badar kita akan melawat sekian 3 jam atas bas, kemudian kita akan melawat, kemudian kita akan solat, kemudian kita akan makan. Jadi waktu saya tengah duk cerita tu ada jemaah ni yang dia dah lapar. Kita tahu penting betul lah, makan pun penting. So bila dia dah lapar, apa berlaku?
Dia mulalah memberontak. Dia kata, lama lagi ke? Dia cakap dekat petugas, lama lagi ke? Jangan sampai saya pergi cakap dekat mutawif bawa. Saya tengah lapar. Dan bila dia tak tahan, dia terus datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, nak ceramah lagi ke? Saya dah lapar, dia tak tahan dah ni. Mak saya lapar, semua lapar. Saya ni pula asalnya saya nak share info, benda-benda yang menarik. Itulah tujuan asal kita nak tahu sirah. Bila dia cakap macam tu, saya terus hilang mood nak cakap. Saya pun dah anggap, itulah saya pun dah rasa, maknanya jemaah mungkin tak berminat. Tidak ni untuk dia. Itulah. Contohnya ketika atas bas, kita suka kongsi cerita, kita cerita macam-macam, kita tulis-tulis kat belakang semua dah. Terlentuk. Semua dah terlentuk. Okeylah, tak apa. Mungkinlah saya kena muhasabah diri balik, mungkin cara penyampaian saya tu salah menyebabkan orang tertidur, tapi poinnya itu juga ujian pada mutawif jugalah. Kan? Okey, so penat bukan tanda gagal. Okey, bila seseorang tu penat bukan tanda gagal. Dan bukan tanda berjaya itu bila semua sukses senyum. Semua yang best-best tu. Semua yang best-best. Ada juga kita bawa jemaah, kalau bawa pergi shopping, pergi berseronok, senyum sampai ke telinga. Okey, bukan. Tapi kalau ajak pergi ke masjid, dia mula dah slow. Sebab tu gagal ataupun berjaya bukan pada penat ataupun sukses. Okey, so itu bukan tanda dia punya KPI dia lah. So yang kedua, kita kena faham penat adalah penghapus bagi dosa. Bila kita penat, itu ada penghapus. Tak suka ke Allah nak hapuskan dosa kita ni? Tak suka ke untuk Allah nak hapuskan dosa kita? Subhanallah. Patutnya kita rasa bersyukur pada Allah bila kita tahu Allah makin uji kita, Allah akan tambahkan lagi pahala. Allah hapuskan dosa kita. So, sebab itu di dalam Islam, bila kita dapat sesuatu benda yang kita tak suka, kita kena ucap apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Maksud Alhamdulillah ala kulli hal ni, kalau saya terjemahkan seumpama thank you Allah for everything. Yang kadang-kadang kita tak tahu ada hikmah di sebalik setiap kesusahan tadi tu, ada kebaikan. Dan kalau kita tahu, mungkin kita tak akan cakap perkataan yang tak elok. Baik, itu salah satu ubah mindset ibadat kita. So ingat, setiap kesusahan, setiap penat ni ada nilai. Kalau kita faham step yang pertama ni, saya kira insya-Allah yang lain dia akan jadi smooth. Baik, yang kedua, sebelum pergi dah kena dah kena mindset ni dah kena ada dah. Mindset dah kena ada. Jangan cari keselesaan, jangan cari ni, cari tu. Tak salah kita nak cari keselesaan, kita pilih package yang mungkin selesa, tak ada salah. Kalau ada ujian, tapi kalau Allah nak uji kau duduk hotel 10 bintang sekalipun, tetap ada juga. Tetap ada orang dia pilih hotel yang paling mahal, sekali sampai kat situ dia kata makanan dia tak kena dengan selera lah. So dia kata manusia ni sampai bila-bila pun dia tak akan puas hati. Dia tak akan berpuas hati, bukan? Baik. Yang kedua, antara persiapan yang boleh latih hati ni dengan doa dan zikir. Kan kita tahu penenang kita, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir pada Allah tu akan menenangkan hati. Dan ketika kita rasa berat dan ketika rasa tekanan, kita bacalah doa. Inilah kata persiapan. Doa-doa yang kita mesti kena tahu. Antaranya doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Tidak ada yang mudah melainkan Engkau lah yang mudahkan. Minta Allah pemudahkan. Tak tahu bahasa yang baca Arab, tak apa, baca bahasa Melayu. Ya Allah, Engkau pemudahkanlah setiap urusan aku. Latih hati ni, bila berlaku kesulitan, berdoa. Berlaku kesulitan, berdoa. Dan itulah yang Nabi kita Muhammad SAW Nabi buat. Maka begitulah yang Nabi SAW buat. Baik, next. Nanti kan kita ada satu episod tu, kita bagi semua doa-doa Ustaz. Betul. Jadi jemaah nampaklah sikit. Ya, betul. Dia kena buat juga macam tu. Boleh. Kita bagi ni doa ketika tu, ni doa ketika ni. Boleh, insya-Allah. Baik. Antaranya doa ketika kita rasa lemah, hilang semangat. Ada doa dia. Kan doa 8 benda. Doa tu, sebab tu kami waktu haji, untuk perkongsian lah. Kami mewajibkan pada para jemaah kami zikir pagi dan zikir petang. Dan bahkan pada waktu asar kami cerita pula tadabbur zikir-zikir yang kita buat tu. Apa sebab fungsi kaifiat dia. Antaranya zikir pagi dan zikir petang yang Nabi jarang, Nabi ke sahabat, sehingga Nabi sebut kat sahabat tu jangan tinggalkan dia. Dalam surat tu. Iaitu 8 benda. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajli wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 perkara yang amat terbaik untuk kita doa dan jadikan perlindungan bagi kita. Saya yakin. Saya kadang gurau dengan jemaah. Anda rasa dia akan sakit kepala kalau dia baca doa ni?
Okey, dia takkan sakit kepala pasal dia dapat 8 protection. Allah nak bagi dekat dia dengan cara dia minta 8 protection ni. Baik, apa dia 8 protection tu? Yang pertama, ya Allah, aku pohon pada engkau daripada penyakit hammi wal hazan. Apa dia hammi wal hazan ni? Penyakit keluh kesah dan penyakit Takut. kesedihan. Kesedihan. Dan penyakit sedih, duka cita. Keluh kesah dan duka cita. Yang pertama, keluh kesah ni serba-serbi tak kena. Aircon sejuk lah, panas sangat lah, tilam tak sedap lah, makanan tak sedap. Itu keluh tak kesah. kena. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit sedih. Penyedih, sayu, sampai tak. Baik, yang ketiga, Al-ajli ni gopoh, serba-serbi gopoh. Gopoh ni kita nak cepat saja. Pukul berapa nak balik, pukul berapa nak gerak ni, kenapa tak tu? Okey, wal kasal, yang keempat, pemalas. Ni pun penyakit besar juga waktu kat sana. Sebab tu yang kita katakan dekat di hati tapi jauh di kaki. Dekat di mata, jauh di kaki. Dia dengan Kaabah, dengan masjid dekat je, dekat di mata tapi jauh di kaki, tak sampai pun. Solat kat dalam bilik je. Tu yang kata kan. Tu apa penyakit dia? Penyakit malas. Baik. Kemudiannya pula jubni wal bukhli. Jubni tu penakut. Takutlah nak pergi tawaf, nanti orang tolak lah, orang pijak lah, takutlah nak pergi ke masjid. Macam tu, tapi pergi shopping boleh pula. Itu betul, penakut. Kata penakut tak kena tempat. Takut tak kena tempat, takut sesat lah. Dia penyakit penakut. Kemudian apa nama, wal bukhli, penyakit kedekut. Ya Allah, dah berkiranya. Sebab tu kat sana jangan berkira setiap sen yang kita belanjakan, pahalanya didarabkan dengan 100,000. Kenapa nak berkira dengan manusia sedangkan Allah tak berkira pun dengan kita. Jadi kedekut sangat. Ada satu kes tu Ustaz, mungkin anak tu datang umrah ni, mak belanja lah kan. Jadi tiba kat sana tu dia jadi ungkit-mengungkit. Bila ungkit-mungkit dia kata kau beratang ni aku yang bayar, apa gini. Itu yang tak seronok tu. Lepas tu tiba-tiba anak dia hilang, tak balik. Ingat 2-3 hari kau tak balik. Itu kata tersalah cakap lah tu. Itu kedekut yang tak. Sebab tu saya sebut dekat jemaah, saya kata tuan-tuan, kita mai sini dalam perasaan hati yang gembira, biarlah balik dengan gembira. Kita datang, orang-orang hotel sambut kita dengan seronok, dengan muka manis. Kita keluar daripada hotel pun biarlah dia orang muka manis juga. So antaranya janganlah kedekut, biasakan dengan bagi tip. Tak payahlah sebut tip, kita bagi hadiah. Sediakan, tapi janganlah kadang geram juga makcik-makcik ni. Sebelum dia pergi tu dia tukar duit RM1 banyak-banyak. Aduh, saya tak berkenan betul. Ya Lalu orang tu tukar kat saya RM300. Kau duduk dekat Saudi, kau bukan duduk dekat kampung cincin Melaka. Itulah. Kau nak bagi duit RM1 kat dia, kau bagilah duit rial. Orang duk sedekah kat kau waktu nak pergi tu, waktu tu lah kau gunakan. Gunakanlah untuk sedekah. Saya diorang cakap, Umi ada tukar, saya tengok, ya Allah, RM1 RM300. Kita bagi dia RM300, aku dah ada duit raya awal no. Itulah pasal. Lemah betul kita kan. Makcik-makcik ni dia bawa dia RM1 dia bagi. Tak sesuai. Bagi Allah kata. Sebab tu elakkan ada penyakit kedekut. Rajinkan berbelanja orang. InsyaAllah tak rugi sedikit pun. Sebab tu Allah kata dalam Quran, lan tanalal bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai darjat kebaikan melainkan kamu bagi benda yang paling kamu sayang. Antaranya RM1. Jangan jadi kedekut waktu kat sana. Belanja orang, tolong orang, kedekut kedrat pun ada juga. Macam-macam lah, cekak pinggang, beg tu tak nak angkat. Dia dah naik dulu, beg dia semua lah mutawif. Mutawif pula. Itulah pasal. Kami awal-awal lagi mana cerita, kami tubuhkan squad Albir. Squad Albir ni squad kebajikan. Siapa nak dapat pahala banyak, jom kita masuk. Jadi semua pekat suka. Kita sama-sama buat, tukang buat teh tarik lah, tukang. Tapi kena buat awal-awal. So topik ni kena cerita sebelum sampai. Tak pun sebelum tu lagi kita dah tubuhkan squad tu. Okey, bagus. Kemudian yang terakhir, waralabatid dain wa qahrir rijal. Minta perlindungan daripada orang yang suka berhutang. Kau berhutang kat sini sudah, janganlah sampai ke sana pun kau nak berhutang juga. Kalau boleh elakkanlah. Hutang pula dengan mutawif. Ya, hutang pula dengan mutawif pun tak ada duit. Itulah pasal. Wa qahrir rijal. Wa qahrir rijal ni dikuasai oleh orang ataupun kena scam dengan orang. Kena tipu dengan orang tu, kena tipu dengan orang ni. Sebab tu saya kata ni doa yang terbaik. Nanti
apa namanya, admin kita nanti dia tukang, auditor kita nanti dia tukang cutkan doa tu, dia masukkan, tuliskan doa tu kat bawah tu, ni doa yang paling terbaik untuk dibaca. Kat sana protection untuk setiap jemaah. 8 perkara kita minta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 8 protection kita dapat kalau kita baca. So, latih hati, latih diri ni dengan sentiasa berdoa dan juga berzikir. Zikirlah zikir yang pendek sepanjang selain daripada talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nak melangkah kaki pergi masjid, hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok benda yang tak elok, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tuan-tuan, kadang kita ada orang tanya, ustaz, dapat teman sebilik jenis kaki sembang pun nak buat. Kau bacalah Quran. Confirm dia diam. Okey, baik. Sembang saja kita pun auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Confirm dia diam. Kena bijaklah yang tu, bijak. Sebab Kena kalau bijak. kita tak nak bercakap, kita diam, dia cakap. Ya, kita kena betul. dengar, kan? Tak pun kau tarik selimut, kau tidur je lah. Kan? Okey. Masalah juga. Yang ketiga, saya kira benda yang patut dibuat adalah kawal tenaga, jangan bersaing. Jangan duk berlumba dengan orang. Kenapa? Dia dah 5 kali umrah. Dia dah 5 kali umrah, saya baru 2 kali. Aduh. Kenapa nak bersaing? Umrah bukan perlumbaan. Umrah itu ibadat. Kenapa nak berlumba dengan orang? Okey, baik. So, kawal tenaga. Tujuan kita sebut benda ni sebab kita tak nak pak-pak haji kita, mak-mak hajah kita, adik-adik kita, kakak, adik abang kita semua tak nak jadi kita stres dekat sana. Kita stres sebab kawan kita umrah dah 3 kali, kita baru sekali. So, relax. Kita boleh tawaf sunat. Banyak lagi kebaikan yang lain yang kita boleh buat. So, kawal tenaga ni jangan sampai kita bersaing. Umrah ni bukan pertandingan siapa menang, siapa paling banyak, bukan kan. orang selalu cakap, ustaz, kena buat 7 nanti dapat pahala haji. Tak ada. Tak ada apa, ustaz, kan? Jangan, tak ada. Tak perlu pun. Itulah. Sebab tu kaedah kita pakai kaedah apa? Slow is sunnah. Tenang, Okey, baik. tenang. Tenang. Bahkan Nabi SAW melarang mencederakan diri, memudaratkan diri dalam ibadat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kami tidak jadikan agama ini perkara yang menyusahkan kamu. Satu. Kemudian halakal mutanatti'un. Nabi kata celakalah orang yang melampau dalam agama, dalam ibadat. Celaka. Baik, Nabi sebut kisah Zainab, isteri Nabi, waktu tu dia beribadat sampai dia ikat tangan dia dekat tali sebab dia nak berdiri sepanjang malam. Nabi kata, aku juga beribadat, aku tidur. Aku juga berpuasa, aku makan. Aku juga, dia kata, pergi ke pasar, aku buat itu. Dia kata setiap benda ada hak. Tunaikan hak-hak yang lain. Waktu yang sama hak pada diri pun. Perlulah tidur, rehat. Pergi ke mana jemaah kita ni tak balik-balik. Berapa hari dah, 3 hari dah duduk kat masjid tak balik-balik. Contohnya janganlah melampau sangat. Relax. Tapi kita ada satu kes, umur pakcik tu dah 70 lebih. Jadi dia macam merasa bersyukur sangatlah dia dapat datang, kan. Tiba-tiba jemaah lain cakap, jom kita jumpa pakcik ni pengsan dekat tempat sa'i. Allah. Saya kata, kenapa? Rupanya dia ulang-ulang buat umrah. Hari ni umrah untuk dia, besok umrah untuk arwah bapak dia, untuk mak dia apa. Sebab dia rasa macam tak tahu bila lagi Allah nak jemput. Jadi dia buat banyak kali sampai pengsan, Ustaz. La ilaha illallah. Itu kira macam kategori. Yelah, betul lah. Itulah mencederakan diri. Hukum dia haram. Allah, Sampai ada jemaah kami, dia kencing manis. Kemudian kita dah nasihatkan dia, janganlah buat haji ifrat, buatlah haji tamattu'. Dia datang awal nak buat haji ifrat. Kemudian dia pakai kasut selipar murah keras tu dia pakai. Jadi mula start kaki dia luka. Bila luka merebak sampai ke tapak kaki, dah sekali masuk ICU lah. Sebab tu kita kata, kenapa nak rosakkan diri? Sebab tu kita nak duduk banyak hari, perlahan-lahan, ibadat dalam keadaan yang tenang. So, slow is sunnah. Slow is sunnah. Nabi larang kita mencederakan diri, memudaratkan diri waktu ketika kat sana. So, tak perlu pun kita nak kejar orang. Yang patut kita kejar apa? Kejar hubungan kita dengan Allah. Jangan kejar orang, tapi kejar hubungan kita dengan Allah. Tak perlu pun nak dekat dengan siapa-siapa. Ambil perhatian siapa-siapa, ambillah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. So, yang kedua, fokus pada kualiti ibadat. Bukan jumlah pusingan yang berulang-ulang ke berapa banyak. Kita buat satu umrah, tapi umrah yang dibuat dengan penuh tertib. Kita katakan itu lebih afdal daripada kita buat umrah berkali-kali tapi nak cepat sampai berlari, sampai tergesa-gesa, sampai penat, kan. So, Allah tak membebankan seorang melainkan kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan. Baik. Yang keempat, iaitu dalam bab tekanan emosi dengan jemaah ni. Jadi mungkin puncanya kerana inilah punca boleh datang juga sebab
dengan jemaah macam-macam, rombongan, salah faham. Tak So kenal apa kan. kunci dia? Bila kita ni hidup cara berjemaah ni, so macam mana cara ni? Kuncinya adalah jadilah kita orang yang pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Ingat satu ayat Al-Quran. Ayat ni turun pada Abu Bakar yang marah. Abu Bakar ni marah bila ada orang fitnah anak perempuan dia. Yang patut pun dia marah. Dan dia bersumpah, dia kata, demi Allah aku tak akan tolong lagi engkau. Tapi Allah tak suka macam tu. Allah suka orang yang pemaaf. Allah kata wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan orang dan berdamailah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tak nakkah kami ampunkan dosa engkau? Maksudnya di sebalik kepemaafan kita, damai kita dengan orang tu, Allah ampunkan dosa. Dengan cara yang macam tu. Setiap kali ada orang mungkin ada benda yang masalah dengan keluarga, dengan kumpulan, dengan rombongan apa, maafkan. Belajar diri. Dan sebenarnya umrah itu ketika sepanjang kita beranak, itulah didikan yang kita nak bawa balik. Okey, maka cerminan kita, apa yang berlaku dekat sana, cerminan kita di tanah air. Kalau kita balik sama juga macam tu atau lebih teruk, maka maaf cakaplah. Tidak ada kesan pada umrah kita. Barangkali umrah kita umrah yang tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yadzubillah kan. Baik. Dan kita mungkin boleh buat dengan cara dengan kita cipta kawasan selamat. Createkan kawasan yang selamat. Contoh, macam mana tu? waktu ketika jangan duk bahas isu-isu yang berat ketika letih. Okey, ketika letih tu better diam, tidur, pejam mata. Ataupun bagi, kalau dengan ahli keluarga ni, bagi ruang untuk rehat. Jangan ambil masa time tengah penat-penat, kedua-dua tengah penat, tengah panas, time tu lah nak bergaduh kan. Kalau kita tengok Ustaz, saya selalu cakap lah jemaah ni kadang-kadang kan, bila satu keluarga sibuk nak satu bilik kan, Ya, saya kata biarlah bercampur dengan orang. Untuk Sebab kawan kalau semua kita, kan. kalau kita tengok seronok. pengalaman kita, satu, bila kau dah duduk dengan keluarga je, kau tak bercampur dengan orang. Betul. Lepas tu banyak juga bergaduh. Kan? Dengan family ni banyak bergaduh. Saya Bila tengok duduk dia dalam macam keluar. tu, Dia keluar itu semua yang kat kata, sana. itu yang kadang seriau lah. Itulah. So, Okay. yang terakhir lah iaitu kita sebut, iaitu kita kata self care. Kita sendiri kena jaga diri kita lah. Tidur biarlah bagi cukup, minum, makan, rehat, make sure cukup lah. Make sure cukup. Dan kalaulah berlaku sesuatu benda, seumpama menangis, okey, bila mana kita menangis, ingat menangis itu juga adalah ibadat ketika kat sana. Ketika kita penat, ingat kita berada dalam keadaan kita sedang beribadat. Maka menangis kerana penat, rindu lah, terasa hina, maka itulah masa doa yang paling kuat, kita berdoa kan. Maka itu semua ada termasuk dalam perkara-perkara ibadat. So biarkan, jangan tahan. Kalau nak menangis, menangislah kat sana sepuas-puasnya. Biarkan air mata tu menjadi salah satu bukti ketika kita berada di sana. Jangan simpan. Takut jadi stres, nak menangis pun tak tahan. Sebab takut nanti kita jadi sedih sangat kan. Menangislah, tak apa, tak ada apa. Memang itu tempat lega. Menangis. Menangislah. Maka itu di antara benda-benda yang patut kita boleh buat lah. Khusus pada nak menangani stres. Sebenarnya ada topik berkaitan Isra' dan Mi'raj. Macam mana Nabi menangani stres. Dan kenapa Allah jadikan peristiwa Isra' Mi'raj itu pada Nabi, antaranya untuk mengubati stres Nabi. Salah satunya, perjalanan Isra' dan Mi'raj itu perjalanan masjid ke masjid. Yang kedua, dibawa Nabi naik ke hari akhirat, ke atas untuk melihat keadaan alam di atas, iaitu hari akhirat. So boleh kita simpulkan tempat yang menenangkan sebenarnya berjalan ke masjid. Makin banyak masalah, makin kerap pergi ke masjid. Kemudian banyak ingat akhirat tu, apa yang Allah nak sediakan untuk kita. Ingat syurga, takut neraka, ingat kehidupan selepas mati. Okey, baik. Dan last sekali, Allah berikan anugerah kepada Nabi pada Isra' dan Mi'raj, iaitu solat. Solat itu adalah penenang. Kalau kamu pergi kat sana, kamu dah beribadat, kamu dah solat, tapi masih lagi tak tenang, ada something wrong tentang solat, dia mungkin perlu check balik pada solat dia. Kerana solat ni, of course, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, innal insan khuliqa halu'a. Kami ciptakan manusia ni dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Bila kami timpakan kepada dia kesusahan, dia akan jadi keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila kami timpakan dia juga dengan kesulitan, kebaikan, dia akan jadi orang yang kedekut. Illal musallin, melainkan orang yang solat. So Allah kata kami jadikan manusia keluh kesah, tapi ada satu benda yang boleh menjadikan dia tenang, iaitu solat.
Maka banyakkan solat, solat taubat, solat sunat, solat qiyamul lail ketika kita berada di sana. Saya yakin sepatutnya Mekah menjadi tempat yang menenangkan, Madinah menjadi tempat yang menenangkan. Jangan disebabkan kita gagal menguruskan emosi kita, akhirnya kita menyalahkan tempat tersebut. Sebenarnya yang salahnya adalah dalam diri kita sendiri, bukan tempat itu. Ketenangan tu daripada dalam, ya, bukan betul. Luar yang mempengaruhi dalam. Ustaz? Ya, betul. Jadi kalau kita tengok tadi Ustaz dah sentuh Isra Mi'raj tadi kan, Rasulullah SAW tahun kesedihan. Lepas tu dijalankan dari masjid ke masjid. Tadi lepas tu berkait dengan solat. Dan akhirnya Isra Mi'raj ni juga Rasulullah SAW dapat melihat Allah kan Ustaz. Jadi kesusahan-kesusahan tu sebenarnya ada satu kemanisannya tu. Jadi sebenarnya Jumaat ni pun kalau diuji ni apa sebenarnya apa hikmah daripada ujian-ujian yang jemaah setiap jemaah dapat ni? sebenarnya Allah nak tunjukkan pada kita adalah hamba lah. Tak ada apa-apa ya. Tak ada apa-apa ya, kita adalah hamba. Yang kedua, hidup itu memang ujian. Termasuk ibadat juga adalah ujian. Sebab tu disebut sabar itu pada 3 keadaan. As-sabru 'inda ta'ah, sabar ketika kamu mengerjakan ketaatan. As-sabru 'indal ma'siyah, sabar ketika berhadapan dengan dosa. Dan yang ketiga, as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar ketika dihempap dengan ujian. So ketiga-tiga benda ni menunjukkan bagaimana ianya semuanya adalah ujian. So cukup memadai bagi kita bila Allah menyebut dengan satu ayat penenang bagi kita, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya kami memberikan ganjaran pahala kepada orang yang bersabar, ganjaran pahala tanpa hisab, unlimited pahala. Kalau solat di Masjidil Haram digandakan dengan 100,000 kali pahala, maka pahala bagi orang yang bersabar lebih besar lagi daripada tu, unlimited, tidak ada limit pahala. Allah kata pahala tanpa hisab. Terlalu banyak yang tak boleh dinilai dan dikira. Itu saya kira cukup memadai bagi kita, bukan? Wallahu a'lam bisawab. Ada hadis kan yang dekat Madinah, kalau kata kita bersusah payah, kita ni dah akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Ya, betul. Ya. Sebab tu antaranya al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Orang yang melakukan ibadat ketika zaman susah, ketika keadaan susah, seumpama orang yang berhijrah kepada aku. So, sebenarnya setiap kesusahan tu sebenarnya kita pun duk hafal ayat inna ma'al usri yusra, bersama susah itu ada kesenangan. Cuma kita duk nampak senang tu bila dapat duit. Dia tak nampak senang dari segi yang lain. Senang tu satu ujian juga. Ya, betul. Itulah dia sebenarnya. Itulah rahsia-rahsia hikmah-hikmah. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan ada masa nanti kita masuk topik-topik yang lain tentang hikmah yang lain, insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Kita mungkin nak minta sikit Ustaz lah tips ataupun nasihat kepada jemaah secara ringkas, bagaimana tadi persiapan kita dah cerita semua kan. Jadi menguruskan emosi tu dekat sana, dan semuanya tu sebenarnya kena pulang balik pada Allah. Dan kita datang sebenarnya sebagai hamba. Bila kita faham benda ni, kita sebenarnya tak adalah kita stres sebenarnya Ustaz. Betul. Jadi mungkin ada sedikit lah sebelum kita tutup. Nasihat ringkas pada jemaah supaya kekal tenang. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita kena ingat hidup adalah ujian. Siapa pun dia, baik dia ustaz, baik dia mutawif, baik dia menteri ke, baik apa sekalipun, hidup adalah ujian. Okey. Maka bila ujian tu ada pass dan fail. Ada pass dan fail. Maka bila pass dan fail tu Allah nak melihat, iaitu apa yang dia punya kita katakan kesan daripada apa yang kita buat. Allah bukan lihat sekadar jumlahnya semata-mata, tapi Allah nak lihat apa yang berlaku selepas daripada tu. Sebab tu ada orang tanya soalan, apa tanda menunjukkan ibadat dia diterima? Disebut alamatu qabulul hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda Allah terima amalan seseorang iaitu dengan kebaikan selepas kebaikan. So jangan terhenti dengan sesuatu kebaikan. Ada orang pergi umrah yang kali pertama, selepas selesai umrah tu dia pun buatlah apa yang dia suka. Dan dia rasa dia dah selesai. Itu tanda bahaya. Sebab tu tanda kejayaan seorang tu bila dia mampu buat kebaikan dengan kebaikan yang berterusan. Sebab tu bila selesai dah umrah, sampai umrah yang pertama tu, ada lagi tugasan yang lain yang kita perlu buat. Ingat ayat Quran ni. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu selesai satu tugasan, buat pula satu tugasan yang lain. So umpama orang makan ubat, dia sakit, dia pergi Mekah. Masuk sakit ni berkaitan jiwa lah. Kita pergi kat sana, kita buat umrah kali pertama,
Itulah dos kita pertama kali kita ambil. Lepas habis dos tu tak makan-makan lagi dah ubat yang lain. Habis dah. Tawaf tak ada. Maka dia tak berterusan. Sebab tu bila kamu selesaikan satu tugasan, lanjutkan pula dengan satu tugasan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan kalian hendaklah kalian letakkan harapan. So itu insyaAllah mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan perjalanan yang baik, dengan doa yang baik, maka pasti Allah akan berikan benda yang terbaik juga untuk kita mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya kita nak minta lah kita punya penonton. Mungkin ada tajuk-tajuk atau apa yang patut kita nak bincangkan, boleh komen lah dekat kita punya podcast ni. Supaya nanti kita boleh ulas lagi, atau dalam episod yang seterusnya kita boleh tengok apa komen atau yang persoalan yang kita boleh ulas lagi. Sebenarnya banyak kalau kita nak bincang. Kita mungkin akan buat lagi tajuk macam Ustaz cerita tadi, doa-doa. Sebab kadang-kadang memang jemaah cakap dah tak tahu nak doa apa. Jadi padahal persiapan tu kena buat daripada awal Ustaz. Betul, kalau tiba sana nanti mungkin kita terlupa. Jadi banyaklah benda-benda yang kita rasa kita boleh kongsi dengan jemaah. Nanti kita akan cari jemput lagi Ustaz kan, sebagai tamu kita bincang. Jadi kami haraplah apa yang kita bincangkan hari ni, jemaah dapat info bagaimana nak mengawal emosi, tekanan. Sedangkan yang selama ni jemaah hanya tekankan kepada persiapan fizikal, tapi tak pernah prepare untuk jiwa ni. Persiapan jiwa rohani ni kan. Ada apa-apa pun sebenarnya kita kena balik semula pada Allah. Macam Ustaz cakap, hidup ni adalah ujian. Pergi umrah, pergi haji ni lagilah banyak ujian. Jadi mudah-mudahan banyaklah manfaat yang dapat dalam episod kali ni insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi, umrah langkah kau cari. Podcast ni ada buat kau berseri. Bukan jalan pintas, di jalan yang nyata. Ikhlas kami kongsi dari jiwa ke kata.